Assalamualaikum semua. Nama saya Ramadan, saya pada Nur Jahan Global Enterprise. Kami di market ni dah 17 tahun. Kat sini kita ada jual Japanese car, Continental dengan juga family car. Kenapa nak kena pilih Nur Jahan Global Enterprise? Pasal kita akan kasih body kit free, rim free, color free, kamera, dengan on top of that kita akan kasih 6 bulan engine dengan gearbox warranty. As for down payment, korang nak zero down payment boleh, 500 drive away boleh, 1000 drive away pun boleh. Korang boleh datang kat office aku, nombor 18 Kaki Bukit Road 3, lift lobby nombor 4, tingkat 2. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh call atau WhatsApp nombor aku 93669403 atau Hasan 90017559. Kod Mango Bosku, korang akan dapat $1000 cashback. Jumpa korang semua di sini. Assalamualaikum guys, selamat datang ke YouTube channel kami. Bila korang semua tengok video ni, jangan lupa like, comment and subscribe kita punya channel, okay? So bila sekejap lagi korang tengok ni, akan jadi cerita seram. Tapi sebelum cerita seram tu start, kita ada part of kita punya sponsor, Agent Hartanah. Okay, jadi Assalamualaikum bang, thank you so much for be part of kita punya sponsor for kita punya video-video, kita punya social media dan juga dekat kedai makan kami akan datang. Jadi abang boleh kenalkan diri abang dengan orang-orang yang tengah tengok video ni. Assalamualaikum semua. So I am Malik Aziz from SRI. I am house agent both for residential and also commercial. So kalau sesiapa nak jual beli rumah, nak sewa, you can contact me at 9187-1697. Do not hesitate to call me for any queries, any questions, apa-apa soalan ada, please just drop me a text WhatsApp, senang. Selalunya rumah dah 5 tahun, diorang cakap rumah dah apa bang? MOP. Dah MOP. Bang, abang boleh check kan tak harga rumah saya berapa? Macam mana saya nak downgrade ke, saya nak upgrade ke, boleh tak diorang melalui DM atau WhatsApp abang personally? Boleh. I can prepare for you a home valuation report for you, so you can go through you punya rumah punya value currently, and at the same time you can provide me some information. So on the spot I can also give you the calculation quickly, and from there you can have a rough idea lah before we can proceed further in the discussion. Okay guys, jadi korang semua dah dengar kan, korang nak jual, nak beli, nak sewa, even though commercial, korang boleh contact abang Malik Aziz kita. Jangan segan-segan, okay? Abang, teruskan. Malik Aziz, ready to assist. Hoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boring siapa korang lepak office macam gini main handphone. Kat rumah pun boleh main handphone. Kau joget apa? Jadi busy siap joget. Ni. Alamak bro, lepak apa? Lepak siang kah? Jom. Ahmad, Syariah. Nel. Kau pun boring siap. Lepak. Okay, jom lah kita pergi. Mana ni? Sembawang. Kita jalan-jalan lah. Kampung Waksan. Pergi yang dekat belakang hutan tu, tengok macam ada apa-apa tak malam ni. Jom lah. Hi baby. Hello. Daniel, jom lah kita pergi Sembawang nak cek hantu. Macam salam dulu lah. Jom lah kita pergi Sembawang nak cek hantu. Nak ikut apa? Okay, jom. Li, jom. Dah ikut kita. Kita nak pergi mana ni? Sembawang. Nak pergi adventure sikit. Okay, ni bro ni nak ikut apa bro? Ikut Ya, jom. Ikut ke? Malas. Alamak, jadi ni tak lambat. Sasui lah jadi. Oi, lincah cepat. Kita nak keluar dah. Keluar apa ni? Come baby. Masuk. Okay, jom. Cepat. Masuk. Okay, jom. Korang dah ready apa? Dah. Okay, jom. Mana jorang ni? Mana jorang semua? Korang dah kat dalam? Okay. Laju ke korang masuk dalam? Okay, let's go. Dah lambat? You jangan lambat. Okay, jom. Kali ni siapa? Wah, haus pula. Minum air lah. Bismillah. Alhamdulillah.
Okay, let's go. Awak ada bilang 1340 1540 times 2 $38. $1540 kan? 1540 times 2 is $30 for 80 sen lah. Alhamdulillah. Kau ikon seram tak? Tak lah. Oh, tak seram sih, action dia. Let's go. Kampung Wak Asad. Kampung Wak Asad memang seram Okey lah. Okey lah, kita tengok je lah. InsyaAllah dah tak. InsyaAllah dah tak. Gelap ke? Apa you? Ham. Siap ya. Kecek aku. Okey, dah sampai. Okay guys, we are here. Macam hari ni kita bikin apa ni? Uji nyali boleh apa? Boleh. Ha? InsyaAllah. Daniel duduk setengah jam ah Daniel. Boleh tak boleh? Setengah jam. Setengah jam duduk seorang. On tak on? Tapi dia ni ustaz. Dia ni ustaz. Ustaz. Kau jadi ustaz sekarang. Dia jangan main-main, betul-betul cepat ni. Time dah cantik, dah pukul 3 lebih. Hantu pun semua dah keluar. Jadi kau okey tak? Okey guys, Enca. Dah pukul apa ni? Cepat, jom. Lambat saya. Nanti pukul apa kita nak balik? Okay, sekarang dia punya plan very simple. Semua pergi Solo Anting for 10 minit. Kan jalan, tempat gelap, lepas tu kita patah balik. Okey, jadi sekarang siapa yang nak pergi dulu antara kita semua? Dan ada dulu. Ha? Dan. Dia dulu. Dan. Okey, Dan lah. Okey, Dan, kau pergi dulu Dan. Steady. Okey, pakai kamera, terus kau jalan Solo Anting. Kau jalan pergi belakang sini, masuk, jalan, dapat ending dia, patah balik. Ending jauh ya. Alah, kau lelaki apa? Pergi. Okey, pegang kamera. Okey, Daniel, are you ready? Confirm. Steady. Okey, let's go Daniel. Kau pegang handphone ni. Kau pergi rekod yang kau jalan kat dalam semua, okey? Boleh? Okey, good. Okey, pegang. Standby. Baca bismillah, Daniel. Bentar tak ada apa-apa yang jadi pak kau, okey? Okay guys, diorang ni dah acak. Diorang suruh aku jalan seorang. Aku pula nak kena pergi dulu. Haish. Aku tak tahu asal aku nak kena pergi first dulu. Okay, kita try jalan. Ada benda kat sana. Okay guys, kita jalan dulu . Tadi kita dengar bunyi kan. Jalan dulu je. Tengok ada bau benda ke tak. Aku bau tak sedap lah guys. Aku nampak benda kat sana. Guys, aku dah tak boleh tahan. Aku nak patah balik kat dorang ni. Guys, aku nak balik. Nampak benda ni. Nampak apa? Masuk. Masuk. Mana Daniel?
Dia asal dia? Ha? Nak balik? Asal ni? Kau okey tak? Ya alamak guys, macam mana ni? Kasih minum air putih, air putih, air putih. Ha? Okey. Dia. Minum air dia. Tak nak minum air lah. Ha? Kak, masuk dia dalam van. Jom. Okey, masuk dia, masuk. Okey, come. Tutup van. Okey. Jom, balik. Orang bawa kecoh je. Baru satu orang jalan. Daniel apa pasal pula ni? Daniel, kau okey tak Daniel? Kau tengok pegang dia. Pintu lock. Pintu lock. Daniel, sabar Daniel. Kita nak balik ni. Ya Allah. Okey, sekejap. Daniel. Syah, okey? Masya okey tak Masya? Masya. Pegang baby. Alamak, ni dah lain story pula. Jangan main-main Daniel. Daniel, stop Daniel. Daniel, naik sebelum. Okey, jom. So, kita tengah perjalanan balik ni. Sekejap kita settle dekat tu lah. Daniel, kau okey tak? Apa nak buat ni dengan dia gini? Bawa dia balik dulu Asin. Dan Sama-sama taxi light takkan aku nak pergi taxi light ni. Dan Dia tak nak berbual Baca air lah kasih dia. Dan Dia tolong ni. Aku nak pulang. Nak pulang mana? Dan Tolong berbual dia. Jangan kasih dia air ni. Assalamualaikum Dan Kau nak pulang mana? Kau nak balik mana? Syur lah. Air benda pula jadi. Sabar. Allahu Akbar. Ni. Buka pintu masuk ke dalam. Buka pintu masuk ke dalam. Asro nampak dengan ni Yan tolong. Yang angkat dia ni. Yang angkat dia, relax. Tolong guys. Dokong. Oh Allah. Baring. Mana ni? Daniel belum okey lagi. Niel. Guys, tolong angkat dia pergi tengah. Come on guys, angkat dia pergi tengah. Siap bantal. Alamak. Osdui. Macam mana sini guys? Guys, tolong. Pegang dia. Kiri, tak ada. Kau boleh tolong ambil uduk sekejap. Bacakan dia air. Jom. Ya. Dah ni. Okay, dah. Jom. Cepat. Ya Allah. Ambil air ni, satu botol. Air mana air situ? Ha? Ada air Kiri ada air. Okay. Pegang kaki dia semua pegang. Apa pula? Ni apa dia buat? Aku suruh dia jalan. Dia buat apa tadi kat Sembawang? Dia sabar Daniel. Daniel. Guys. Alamak. Li. Sabar saat ni on lampu. Tak boleh. Ha? Tak boleh. Sana ada lampu kan? Okey. Gini baca. Alamak, Dennis. Kau ada order makan? Ha? Tak ada order makan cuma? Aduh. Siapa pula ni pegang dia.
Hello? Hah? Tak ada orang? Waduh. Tak ada orang sih? Hah? Dekat luar tak ada orang? Hah? Alamak, macam mana ni? Hah? Allahu Akbar. Macam mana ni? Hah? Okay, wait. Aduh. Hello? Tak ada orang? Hah? Tak ada orang lah guys. Hah? Tak ada orang juga. Alamak. Hah? Alamak. Gelap ni macam mana? Ni on lampu lah ni. Tak boleh.